Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Zakaria A200991 mewakili rakan seperjuangan saya iaitu Siti Aisyah Razali A202148 dan juga yang terakhir iaitu Siti Nur Rafika Izzati binti Rosli A200017 akan membentangkan sebuah poster yang bertajuk Analisis Naratif Kekuatan Ketenteraan Laut Kerajaan Mariniyah di Al-Maghrib dan Al-Andalus di bawah subjek PPAT 2713 Sejarah Tamadun Islam di Afrika Utara dan Andalus semester 1 tahun 2025-2026. Baiklah, kita pergi kepada penyertaan masalah. Jamsari dan Asyari 2014 menghujahkan bahawa Kerajaan Mariniyah telah berusaha untuk mengukuhkan kekuatan ketenteraan lautnya bagi mendepani serangan pihak musuh di Lautan Mediterranean demi kelestarian kuasa politik mereka di wilayah Al-Maghrib dan Al-Andalus. Seterusnya ialah objektif kajian, iaitu meneliti sejarah perkembangan ketenteraan laut Mariniyah serta menganalisis pelibatan bangsa Arab dalam kepimpinan Armada Mariniyah di Al-Maghrib dan Al-Andalus. Selain itu, terdapat juga metod kajian bagi analisis ini, iaitu yang pertama kajian kualitatif, iaitu kajian sejarah dan juga analisis kandungan. Seterusnya kita beralih kepada hasil kajian ini. Didapati 3 subtopik utama yang boleh dibincangkan dalam hasil kajian ini. Yang pertama adalah pengukuhan Armada Mariniyah. Kerajaan Mariniyah mewujudkan ketenteraan laut iaitu armada yang kuat bagi mempertahankan wilayah Al-Maghribi dan Al-Andalus daripada ancaman Portugis, Castor dan Genoa. Yang kedua ialah pengukuhan ini melibatkan pembinaan kapal perang yang lebih besar dan latihan ketenteraan yang lebih sistematik. Yang ketiga, strategi Mariniyah termasuk dalam penggunaan pangkalan pelabuhan strategik di sepanjang pesisir Mediterranean untuk kawalan perdagangan dan pemantauan pergerakan musuh. Seterusnya, subtopik yang kedua adalah peranan bangsa Arab dalam Armada Mariniyah. Yang pertama, bangsa Arab memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran dan kepimpinan Armada Mariniyah. Yang kedua, pegawai Arab memegang jawatan yang tinggi seperti laksamana dan pengurus logistik bagi memastikan operasi laut berjalan dengan lebih lancar. Dan yang ketiga adalah penglibatan mereka memperkukuhkan legitimasi politik Mariniyah dalam kalangan penduduk tempatan dan wilayah penguasaan. Seterusnya, subtopik yang ketiga adalah strategi ketenteraan dan diplomasi Mariniyah. Yang pertama, Mariniyah menggunakan gabungan kekuatan laut dan diplomasi untuk mengekalkan keamanan wilayah dan kawalan perdagangan. Yang kedua, armada berfungsi sebagai alat pengaruh politik dalam hubungan dengan kuasa-kuasa Eropah dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Dan yang ketiga adalah taktik peperangan yang merangkumi serangan pantas, kawalan laluan laut utama serta penyelarasan dengan tentera darat bagi menghadapi ancaman bersama. Sekian pembentangan daripada kami.